Viral video seorang ustaz kata Imam Nawawi mengatakan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi itu bid'ah yang patut dihentikan, dan kenyataan itu disokong oleh ulama lain juga. Sebenarnya apa hukum kita hadiah Al-Fatihah kepada Nabi? Adakah dibolehkan atau tidak, ustaz? Allah. Hamba tak ada nak cek bab hukum ni, tak boleh nak jawab secara detail lah. Cuma secara umumnya kaedah dia ulama beri, apabila kita buat satu amalan maka boleh pahala. Apabila boleh pahala, pahala tu milik kita. Sama ada kita nak boleh kita ataupun kita nak hadiahkan kepada orang. Tu kaedah. Setiap benda yang kita miliki harus kita beri kepada orang dah. Kita ada handset ni. Ni milik saya. Boleh kita beri ke orang. Begitu juga pahala. Apabila boleh kita beri ke orang. Ya, tu kaedah dia. Tapi secara tafsirnya Imam Nawawi kata dok ni hamba tak ada nak cek lah masalah ni. Tapi hukum nak hadiah ke pahala kepada Fatihah kepada Nabi boleh, tak ada masalah apa. Kerana ada sahabat buat lagu ni. Sahabat kadang-kadang dia sembelih binatang, rebel binatang, niat pahala tu kepada Nabi Muhammad. Ada sahabat-sahabat buat lagu tu.